Kalau boleh situasi jangan personal. Nasib baik saya punya KPE tak ada dalam studio ini. Round 1, fight. Faris, buat apa hujung minggu ni? Tak ada buat apa. Tak bosan ke? Biasa je. Biasa je. Ada nak ajak saya pergi mana-mana ke? Itulah, saya ingat. Jom kita karaoke lah, test suara sikit. Karok? Tak suka karok? Suka karok. Kat mana? Kita cari tempat yang syok-syok sikit. Sambil karok, kita makan apa semua. Tenang-tenangkan perasaan. Boleh. Mikrofon cun tak? Oi, mikrofon. Audio Yeah! Aku tak ada mikrofon ke? Aduh, kurang asam. Round 2, fight. Hal semua benda tak kena. Itu tak boleh, ini tak boleh. Aduh, frasa macam ni. Apa pasal tu mengungut pagi ni? Tak adalah tu. Asyik saya je yang salah. Ya, habis salahkan siapa lagi? Kita punya gaji datang daripada mana? Kan? Tak ada. Cerita dia, saya dah buat betul dah. Tapi saya kena marah juga. Penat lah macam ni. Rasa-rasa kenapa tu kena marah tu agaknya? Dah lah, saya rasa saya buat benda yang betul. Betul ke awak buat benda yang betul? Okey, bos cerita apa salah saya? Manalah tahu kan awak ni. Saya tengok awak ni macam kadang-kadang macam acuh tak acuh je. Adakah sebabnya gaji tak cukup ke? Awak rasa gaji awak cukup tak? Cukup. Cukup gaji? Saya rasa cukup. Cuma saya penat kerja kat sini. Penat tu jadi biasa. saya nak yes. Yes. Aku ni. Apa ni? Final round, fight. Hello, Faris. Ya. Nenek ni dah rindu kat kamu. Apa? Apa benda?